Julian Alvarez nak join Barcelona. Okey, rumours terbaru. Julian Alvarez decide untuk meninggalkan Atletico Madrid dan join Barcelona. Dia kata sekarang ni kira dia makin meningkat tetapi Atletico Madrid makin menurun. Yalah, cubalah tengok La Liga. Kelab-kelab mana pun tak boleh pecah dominasi Barcelona dan juga Real Madrid. Atletico memang akan jadi third best sahaja. Aku tahu Atletico tibai Real Madrid 5 biji ke musim ni, tetapi itu tak menjamin apa-apa title pun. Alvarez dah pun tinggalkan City untuk lari dari bayang Erling Haaland. Dia nak jadi main man, nak jadi main striker untuk kelab. Dia dah pun buktikan benda tu di Atletico Madrid. Musim lepas sebagai main man dan main striker Atletico Madrid, dia skor 29 gol in all competition. Very good record. So sekarang ni adalah masa untuk dia berpindah ke bigger club dan competing for title every season lah. Kita pun tahu masa dia join Atletico Madrid musim lepas ni adalah stepping stone sahaja dalam career dia. End goal dia masih lagi nak join bigger club yang competing for title every single season. Dan club tu adalah Barcelona. Barcelona pun berminat untuk mendapatkan dia dan akan cuba untuk sign dia pada summer musim depan lah. Tetapi harga akan bermula daripada 150 juta euro. Di skuad Barca pun Lewandowski akan tinggalkan Barcelona. Ada satu spot untuk striker dan Barca memang akan cuba sign dia musim depan.